A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Okey, jika sebelum ni saya ada buat tentang 1/2 kepada siapa, 1/3 kepada siapa, 1/4 kepada siapa, 1/8 kepada siapa, 1/6 kepada siapa, 1/3 baki kepada siapa. Tapi kali ini saya buat isteri dapat bahagian macam-macam mana. Okey, ini adalah kaedah pembahagian. Okey, kaedah pembahagian yang pertama, kita tengok untuk yang color kuning ni. Isteri dapat 1/8 jika si mati ada anak. Si mati lelaki, dia ada anak, maka isteri dia dapat 1/8. Isteri dapat 1/4 jika si mati tiada anak. Bila si mati tu tiada anak, isteri dia dapat 1/4. Saya nak tekankan di sini, isteri. Ia bergantung kepada berapa orang isteri yang ada. Contohnya kalau seorang isteri, 1/8 tu memang milik isteri itu seorang. Tetapi kalau ada 2 isteri, 1/8 kena bahagi 2. Okey, kalau kalau ada 3, 1/8 bahagi dengan 3 jadi 1/24. Kalau ada 4 isteri, 1/8 bahagi dengan 4 jadi 1/32 untuk setiap isteri. Itu sekiranya ada anak. Kalau si mati itu tiada anak, maka isteri dia dapat 1/4 kalau seorang. Kalau 2 isteri dapat 1/8. Kalau 3 isteri dapat 1/12. Kalau 4 isteri, 1/16 setiap isteri kalau si mati itu tiada anak. Okey, ini adalah kaedah pembahagian untuk isteri. Okey, kita tengok untuk bahagian suami pula. Suami yang color hijau ni, suami dapat 1/4 jika si mati ada keturunan, ada anak, ada cucu, ada cicit, maka suami dapat 1/4. Suami dapat 1/2 kalau si mati itu wanita itu tiada keturunan. Bila tak ada anak, suami dia dapat 1/2. Okey? Ini adalah untuk isteri dan suami. Kita tengok untuk anak lelaki pula. Anak lelaki yang color merah ini, anak lelaki dia dapat asobah. Memang dia akan dapat asobah. Asobah itu adalah baki. Asobah bin nafsi, dia akan dapat seorang-seorangnya kalau dia satu-satunya anak lelaki yang ada dan tak ada waris-waris yang lain. Tapi kalau dia ramai, kalau mereka ramai, maka asobah bin nafsi itu dibahagi berapa orang anak lelaki yang ada. Contohnya ada 2 orang, harta yang ditinggalkan tu setelah ditolak hutang, ditolak dengan perbelanjaan untuk hak si mati ini, jadi dapatlah kepada anak lelaki itu setelah ditolak semua perbelanjaan serta tuntutan-tuntutan untuk hak-hak si mati, iaitu kos pengebumian, hutang piutang si mati selesai dulu, hutang dunia, hutang akhirat. Selesaikan dahulu untuk wasiat jika dia ada tinggalkan wasiat, saya nak bagi kepada ahli surau ini saya nak bahagi 1,000 seorang, contoh macam tu. Ataupun saya nak bagi pada anak-anak yatim saya nak bahagi pada bulan puasa, saya memang nak bagi makan kepada mereka. Jadi saya nak amanahkan kepada anak saya untuk menjaga amanah ini, untuk bagi kepada anak yatim ini. Okey, kena separatekan yang ini. Okey, kemudian jika ada tuntutan harta sepencarian, kena selesaikan dahulu tuntutan harta sepencarian ini, barulah nak bahagi kepada faraid. Itu saya recall balik kepada tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik. Okey, kemudian asobah bin nafsi, jika waris ashabul furud telah mengambil hak mereka tanpa ada anak perempuan. Kalau hanya ada anak lelaki je tapi ada waris ashabul furud, contohnya ada ayah dan anak lelaki. Ayah dapat berapa? Ayah dapat 1/6. Maka 5/6 dapat kepada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, bahagilah 5/6 tu kepada beberapa orang anak lelaki. Okey, yang ini pula asabah bil ghairi, jika bersama dengan anak perempuan. Okey, 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Itu adalah
sifir dalam faraid. Jika bersama dengan anak perempuan, maka anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Okey, kita tengok untuk yang colour biru ini. Colour biru untuk anak perempuan pula. Anak perempuan ini dapat 1/2 kalau seorang diri. Seorang diri tak ada anak lelaki, maka anak perempuan dapat 1/2. Kalau anak perempuan ada 2 orang ke atas, di dalam faraid 2 tu dah dikira ramai, 2 tu dah dikira banyak. 2/3 untuk anak perempuan yang ada lebih daripada 2 orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang ke atas, maka 2/3 tu kepada anak perempuan. Dan yang ketiga ini asobah bil ghairi. Anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Jadi ini adalah untuk kaedah pembahagian untuk waris utama. Kita boleh sambung untuk kaedah pembahagian untuk waris seterusnya untuk ibu dan bapa. Saya tukar slide sekejap. Okey, ini adalah kaedah pembahagian waris utama untuk ibu dan bapa. Okey, untuk ibu yang colour kuning ini, ibu dapat 1/6 jika si mati ada keturunan. Ataupun syarat yang kedua untuk ibu, jika si mati ni ada adik-beradik yang ramai, 2 orang ke atas, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka ibu dapat 1/6. Kita tengok ke atas sekali ni. Okey, untuk 1/3 jika si mati tiada keturunan, tiada anak, tiada cucu, tiada cicit, maka ibu dapat 1/3. Dan satu lagi syarat, adik-beradik dia ada seorang saja ataupun tak ada adik-beradik. Bila tak ada adik-beradik ataupun adik-beradik seorang saja, ibu boleh dapat 1/3. Dengan syarat juga memang tak ada anak, tak ada keturunan. Okey, seterusnya untuk ibu, ada satu yang special untuk ibu, 1/3 baki. Si mati hanya ada ibu, ada bapa, ada pasangan. Pasangan tu sama ada suami ataupun isteri, maka ibu boleh dapat 1/3. Ini adalah kaedah pembahagian untuk ibu. Kita tengok untuk kaedah pembahagian untuk bapa pula. Bapa dapat 1/6 sekiranya si mati ada keturunan lelaki. Ada anak lelaki ke, ada cucu lelaki ke, maka bapa dapat 1/6. Okey, bapa dapat 1/6 campur asobah jika si mati itu ada keturunan perempuan belaka. Bila ada anak puang je, ada cucu puang je, ada cicit puang je, maka bapa dapat 1/6 campur lagi asobah. Asobah itu adalah baki. Okey, kemudian asobah bin nafsi. Maka bapa dapat semua bahagian sekiranya si mati ni memang tak ada keturunan. Dia berkahwin tapi Allah tak kurniakan dia zuriat. Maka bapa dia akan dapat asabah bin nafsi. Asabah kerana diri bapa itu sendiri. Maka untuk bapa ada 3, 1/6 campur asabah dan asabah bin nafsi. Okey, ini adalah untuk kaedah pembahagian waris utama. Kita tengok untuk kaedah pembahagian untuk waris gantian juga sisian. InsyaAllah di dalam slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.